Sebenarnya bukan semua simpanan kita perlu tukar jadi emas. Yang first time dengar benda ni, Tuan Puan kena save video saya dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Untuk pengetahuan Tuan Puan, bukan semua simpanan perlu ditukarkan menjadi emas. Sebab apa? Sebab kita masih perlukan duit untuk urusan kehidupan seharian kita. Even pakar kewangan cuma suggestkan at least 10% daripada gaji Tuan Puan ditukarkan menjadi simpanan. Dan sebenarnya pakar kewangan suggest simpanan dalam bentuk emas adalah salah satu cara untuk Tuan Puan diversifykan cara simpanan Tuan Puan ke dalam bentuk yang lebih kalis inflasi. Kalau Tuan Puan baru nak bermula hari ini, Tuan Puan sebenarnya boleh bermula dengan 5% sahaja dulu, tukarkan menjadi emas. Bila simpanan dah kukuh dan kita dah berjaya disiplinkan diri dalam buat tabungan, Tuan Puan boleh upgrade simpanan Tuan Puan mungkin jadi 10% ataupun 20% mengikut kepada gaya hidup dan keperluan masing-masing. Yang belum tahu sebenarnya dengan Public Gold, Tuan Puan boleh bermula dengan bajet yang sangat rendah iaitu RM100 sahaja. Daftar percuma, simpanan Aircon Mascape adalah fleksibel dan boleh ikut kepada kemampuan Tuan Puan. Okay, cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu Tuan Puan dengan sebaiknya.